dompet siapa pula ni? Ni macam dompet cikgu Bru-Bru Patah Pilah. Woi, aku nampak dompet ni dululah. Bagi dekat aku, woi. Woi, ini bukan dompet kamu punya lah. Bagi balik lah, woi. Ada aku kisah. Woi, apa kamu nak buat dengan dompet cikgu ni, ha? Cikgu, saya nampak Tung Tung cuba curi dompet cikgu. Tak, cikgu, bukan saya yang curi. Saya jumpa dompet ni di atas lantai. Guys, tolong Tung Tung komen buruk hijau penipu, supaya cikgu tahu dia ni penipu besar. Tengok ni ballerina. Aku kita semula cardboard jadi robot. Style kan? Wow, kreatifnya kamu Tung Tung. Itu kau panggil robot. Itu sampah. Ini baru betul robot. Hey, cimpanzi ni jaga sikit mulut kamu tu. Jangan kurang ajar. Jangan sedih Tung Tung. Nanti kita beli robot baru. Wah, besar betul mall ni. Betul. Macam-macam ada di sini. Tengok ni Tung Tung. Kedai ni ada jual mainan robot lah. Tapi aku tak cukup duit untuk beli mainan ni. Dan tahu tak ada duit. Buatlah cara tak ada duit. Dah, jangan layan buruk hijau tu Tung Tung. Tak apa. Nanti aku belanja kamu Tung Tung. Jom kita masuk kedai ni. Tahniah, anda adalah pelanggan yang ke-1000 kami. Hadiahnya adalah robot biru ini. Tahniah. Tengok ni ballerina. Aku dapat hadiah robot ni. Smart gila. Wah, tahniah Tung Tung. Sis, robot aku lagi power dan lagi cantik dari robot kau. Okay guys, sila komen. Robot siapa paling power dan hebat? Robot Tung Tung atau robot cimpanzi ni? Wah, mantap betul tempat kau pilih ni. Mesti ada banyak ikan dekat sini. Alamak, terlepas lagi. Haish! Hahaha, memanglah tak dapat ikan. Tu kayu, bro. Bukan joran. Tengok ni baru joran yang sebenar. Hahaha. Mesti dapat punya. Haha, ni barulah orang panggil memancing. Hahaha, kan aku dah cakap. Lain kali guna joran betul, bukan kayu buruk tu. Hahaha. Wah, tengok saiz ikan yang aku dapat ni. Akhirnya dapat juga seekor. Woi, macam mana dia boleh dapat ikan besar macam tu? Guys, tolong tekan butang like dan subscribe supaya Tung Tung dapat banyak ikan besar. Wow, tak sangka aku ada bakat melukis. Sikit lagi sudah hampir siaplah lukisan aku ni. Hai Tung Tung. Kau tengah buat apa tu? Tengok ni ballerina, cantik tak lukisan aku ni? Wow, cantik betul lukisan kau tu. Rupa-rupanya kau pandai melukis ya Tung Tung. Aku pun tak sangka. Selama ini rupa-rupanya aku pandai melukis. Hahaha. Benda macam tu kau panggil lukisan, tak berseni langsung. Tengok ni woi. Ni baru betul dipanggil lukisan. Hahaha. Lain kali. Kalau tak ada bakat melukis, jangan melukis. Ileh, macamlah lukisan dia tu cantik sangat. Sabar ballerina. Tak apa. Jangan dilayan beruk hijau tu. Wow, cantik betul lukisan yang awak tengah pegang tu. Saya mau beli dengan harga 1 juta. Awak nak jual tak? Betul ke ni Encik? Tunggu dulu Encik. Tengok lukisan saya ni. 10 kali ganda lagi cantik dari lukisan dia tu. Wah, betul lah. Lukisan awak juga cantik. Okey guys, tekan butang like dan subscribe.
Dan komen lukisan mana patut saya beli. Lukisan Tung Tung atau lukisan berok hijau ni. Wah, cantik betul layang-layang tu. Mana kamu dapat layang-layang tu, Ballerina? Hai Tung Tung, layang-layang ni aku buat sendiri je. Guna kayu dan kertas. Wow, mantap betul. Dengan surat kabar lama ni, bolehlah aku buat layang-layang tu. Hahaha, akhirnya dah siap juga layang-layang aku ni. Tengok ni Ballerina, layang-layang aku sudah siap. Wah, hebat betul. Cuba kau terbangkan layang-layang tu. Alamak Tung Tung, langit sudah mendung macam nak hujan. Lebih baik kamu berhenti main layang-layang tu. Alah Ballerina, aku baru nak main layang-layang ni. Kejap lagi aku berhentilah. Akibat tidak mau dengar cakap Ballerina, Tung Tung disambar petir, kemudian hilang tanpa jejak secara misteri. Laporan polis sudah dibuat, tapi Tung Tung masih lagi belum dapat dijumpai. Apa telah jadi pada Tung Tung? Kemanakah dia menghilang? Tekan butang subscribe supaya tidak ketinggalan episod seterusnya. Di episod yang lepas, akibat tidak dengar cakap Ballerina, Tung Tung disambar petir dan hilang secara misteri. Tiba-tiba Tung Tung terbangun di sebuah kawasan hutan yang aneh yang dia tidak pernah lihat sebelum ini. Waktu Tung Tung bangun, baru perasan pakaian dia agak lain. Nampak asing, bukan baju yang dia pernah pakai sebelum ni. Tung Tung pun teruskan perjalanan dia dalam hutan misteri itu. Tak lama lepas tu, dia ternampak sesuatu di depan. Di hadapannya ada sebilah keris bercahaya warna hijau, terpacak kemas di atas batu. Tung Tung cuba menarik keris itu dengan sepenuh tenaga dan sedaya upaya, sehingga mukanya berkerut. Akhirnya, Tung Tung berjaya cabut keris hijau yang terpacak di batu tersebut. Dengan penuh bangga, dia menghayun keris hijau itu dan dia dapati keris itu sesuai dengannya. Tung Tung pun sambung berjalan di dalam hutan misteri itu. Kemudian perjalanan dia terhenti kerana ternampak sesuatu. Apa yang Tung Tung nampak? Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan episod seterusnya. Terima kasih tonton sampai habis. Kalau suka tekan like dan subscribe tu, jangan lupa share.